Terima kasih, Puan Speaker. Adakah Pasal Kudang bersetuju tadi bangkitkan tentang isu Petronas? Difahamkan antara perjanjian antara Malaysia dan juga Amerika yang Trump sarankan adalah supaya Petronas nanti membeli LNG daripada Amerika. Dan yang kebimbangan dibangkitkan oleh Pasal Kudang tadi, adakah Pasal Kudang setuju supaya kita bincangkan, kita bahaskan segala perjanjian yang ditangani oleh Malaysia dan juga US di dalam Dewan Rakyat ini? Terima kasih. Saya yang berhormat bacok. Berkenaan itu, saya ada data di sini. Petronas ini mencari gali minyak dan gas. Kita jumpa di perairan kita dan di negara lain. Petronas. Tapi bagaimana perjanjian kita dengan Amerika ini? Amerika mengenakan syarat Petronas kena beli LNG, gas asli cair, LNG. Petronas kena beli daripada Amerika setiap tahun sebanyak 3.4 bilion US, bukan ringgit. Ini satu penyerahan. Ini kata negara kita merdeka, berdaulat. Bagaimana ni? Yang amat berhormat Tambun, apa sudah jadi kepada ini? Beratus tahun negara kita mempertahankan melawan Belanda, Portugis, Inggris. Kita merdeka. Tapi hari ini Trump datang yang menjahannamkan Gaza, bumi Palestin. Kita sambut mereka dan kita serahkan kekayaan kita. Ini pemunggahan. Ini pemunggahan harta negara miskin Malaysia ke Amerika. Ini tidak boleh. Saya kritik. Saya tak tahu apa jadi pada saya selepas ini. Tapi saya tidak bersetuju. Bagaimana ada syarat Amerika kenakan bahawa ikut perjanjian kita mesti jual nadir bumi kita ke Amerika. Tiada siapa boleh menghalang. Mana boleh dia mengenakan syarat sedemikian. Ini yang perundang-perundang ini, Menteri MITI ini, apa yang mereka runding ini. Ini penggadaian negara kita. Ini memalukan. Kena jawab di sini. Betul lah. Kita memang ada sopan santun, berbudi bahasa. Kena menari. Tetapi tanpa sebutir bom. Tanpa senapang. Tanpa apa-apa. Trump turun ke bawah ini, kita menyerahkan ekonomi kita, menyerahkan kekayaan negara kita 1 trilion ringgit. Sedangkan setiap tahun kita berhempas pulas. Lembaga hasil dalam negeri kena cak kutip, custom kena kutip. Semuanya nanti kita bagi kepada Amerika. Petronas bergaduh dengan setengah negeri, tak bayar royalti pada Kelantan, tak bayar royalti kepada Terengganu, mungkir pada Sabah, mungkir pada Sarawak. Kita bergaduh sama sendiri, tapi berbilion kita bagi pada Amerika. Saya tidak bersetuju. Hidup Pasal Kudang. Sekianlah saja ucapan saya. Terima kasih. Pasal Kudang, saya minta laluan tadi.